Okay, dalam video kali ni aku nak buat comparison dekat korang semua perbezaan mic yang ada. Kita ada kat sini mic Saramonic dan kita ada mic Boya Mini. Kita ada mic simple yang pertengahan punya. Aku tak tahu brand apa, dan kita ada juga mic lagi sekali 1, 2, 3 and action. Okay, dalam video kali ni aku nak review kat korang semua more kepada comparison lah antara mic yang ada dekat sini, daripada mic yang paling murah kepada mic yang paling mahal yang aku ada untuk aku reviewkan dekat korang semua. Untuk yang ini harga dia lebih kurang ni pertengahan lah. Harga yang ni range dia harga pertengahan. Aku startkan yang ni dulu sebab apa? Sebab yang ni ada problem sikit. Aku dah terpecahkan, aku terjahanamkan mic ni. Tapi aku terjahanamkan dia punya mic dia okey. Mic dia okey, tak ada masalah. Cuma yang problem is dia punya receiver dia lah. Receiver dia aku dah terjahanamkan. So aku tak boleh nak reviewkan dekat korang semua mic ni. Dari segi kualiti apa semua tu, aku rasa korang kena tengok aku punya review video ni lah. Aku dah sediakan link dekat description bawah. Okay, dan dia punya packaging ni cantik, tak ada masalah. Dia very premium lah. Bagi aku harga yang murah macam ni, korang dapat mic macam ni agak premium jugalah. Dia akan bagi juga type C dan sebagainya. Aku bukan nak review barang, aku nak buat comparison. So kita skip pada part ini lah. Okay, jadi sekarang ni aku startkan dengan mic yang paling murah terlebih dahulu. Jom kita start dengan mic murah dulu. Ini mic yang paling murah yang aku ada. Mic simple je. Ada 2 mic, ada 1 receiver. Lepas ada USB type C lah. Ini kualiti mic murah. So kenapa perlunya korang kena ada mic yang mahal? Okay, perlunya. Inilah reason dia. Dia kena cabut dekat situ, pasang balik. Apa-apa pun aku try dulu lah. Try dulu cabut kat situ. Okay, sekarang mic ni sudah on. Sekarang ni mic ni sudah on. Korang dengar kualiti dia macam mana. Mic dia aku takkan edit audio dia aku takkan edit dalam video ni. So ini merupakan kualiti untuk mic yang berharga. Ini tak silap aku harga dia dalam RM10 macam tu. Kalau korang nak dapatkan mic yang budget, korang boleh dapatkan mic yang ni lah. Apa-apa conclusion aku akan letak kat last sekali. Conclusion dari segi semua mic yang aku ada, aku review korang semua ni, aku akan letak dekat last sekali. So korang decide lah korang nak dapatkan yang mana satu dan yang mana mic yang berkesesuaian korang punya mic. So ini mic yang pertama, harga RM10 macam tu. Kita pergi pada mic yang kedua pula. Mic yang kedua aku ada kat sini mic yang harga lebih kurang dalam RM30 macam tu. Yang ni mic yang harga RM30-40 macam tu. Ini ada casing. Yang ni tak ada casing. Yang mic murah dia tak ada casing. Dia bogil macam ni je. So yang ni dia ada casing. Ni dia punya casing dia. Simple as that. Sama, lebih kurang sama je rupa dia. Tapi dia agak lain sikit lah. Dia bentuk dia panjang sama tapi dia lain sikit. Ni dia punya receiver. Receiver dia dengan yang murah tadi pun lebih kurang sama je. Receiver dia lebih kurang tapi tak sama. Lebih kurang tapi tak sama. So ini dia punya receiver dia. And then ni dia punya mic. Dia akan dapat 2 receiver, 1 mic. 2 transmitter, 1 receiver. Bateri. So kita try pakai mic ini. Check mic 1, 2, 3. Dia connect tak? Okay, dia dah connect dah. Nak tahu dia connect tak connect senang je. Lampu dia ada lampu LED kat sini. So dia kalau blipping tu maksudnya dia tak connect lagi. Kalau dia dah static je, dia dah connect. Okay, so kita try dengar. Testing mic 1, 2, 3. 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 Korang rasa kualiti mic yang kedua ni pula macam mana? Yang ni harga dia dalam RM30 ke RM40. Yang pertama tadi harga RM10. Yang ni harga RM30. So korang rasa kualiti yang ni pula macam mana? Korang akan dapat sekali dengan casing. Korang boleh charge lah casing dia apa semua ni. Dia akan bagi lagi, korang akan dapat 2 mic, 1 receiver. So korang decide sendiri yang ni pula kualiti dia macam mana. Dan kenapa korang perlunya ada mic yang berkualiti untuk korang buat konten, untuk korang buat video korang nanti. So kita pergi pada mic yang seterusnya, iaitu mic Boya Mini. Let's go. Jadi sekarang ni merupakan suara daripada mic Boya Mini. Korang dengar suara aku macam mana? Aku bercakap nada sama, intonasi sama, volume aku sama dengan semua mic yang aku ada. So yang ni merupakan mic Boya Mini lah. Korang akan dapat casing kecil macam ni sekali. Casing ni comel dan compact dan very senang korang nak bawa ke mana-mana. Very kecil tau. Korang boleh buat content creator kat sana, korang boleh bawa benda ni kat mana-mana saja. Jadi prepare tu, cocok terus plug and play. Boleh buat content. So kita pergi mic yang last sekali, iaitu mic my main video yang aku akan selalu pakai, iaitu mic Saramonic. Mic Saramonic. Aku akan bagi tahu kenapa aku selalu pakai mic Saramonic. Let's go.
Seperti korang dengar sekarang ni, aku dah pakai mic Saramonic. Sekarang ni insyaAllah audio korang dengar daripada mic Saramonic. Aku tak sure tau phone aku ni boleh detect ke tak aku punya suara. Sebab aku duk tukar-tukar receiver, takut dia tak detect lah kan. Tapi yes, that's it. Inilah mic Saramonic yang korang dengar sekarang. Dan kenapa aku sangat suka pakai mic Saramonic? Sorry, ni mic Saramonic. Dia punya casing dia lah. Ada banyak lagi aksesoris yang korang akan dapat dalam mic Saramonic ni nanti. Kalau korang nak tengok dia punya detail dari segi aksesoris tu, korang check dekat description bawah. Aku dah sediakan link yang aku buat full review. Bukan full review, aku buat full unboxing untuk mic Saramonic. Dekat dalam ni macam ni lah. Dia korang akan dapat 2 receiver dan ada juga untuk kalau nak pakai untuk lightning pun ada dia bagi. Sama juga macam mic Boya Mini, dia akan bagi juga untuk aksesoris lightning punya. Dalam banyak-banyak mic yang aku ada, the favorite one is mic Saramonic. Instead of dia punya price, bukan sebabkan price, tapi aku boleh cakap that's the reason kenapa harga dia boleh macam tu. Okay, dalam mic ni dia ada banyak, aku baru faham dah, aku baru tahu. Dulu aku ingatkan mic ni salah, ada mic okey lah, tak ada masalah lah kan. Tapi sebenar-benarnya, okay, aku letak sekali lah mic ni. Because mic ni pun bagus. Sayang kalau tak ada. Mic ni bagus. Sayang lah, dia bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. So aku rasa yang ni pun korang boleh ada jugalah kalau korang nak jimat. Tapi tengok lah kalau untuk mic yang ni aku akan letak link dekat bawah. Korang tengok kualiti dia macam mana. Aku nak buat review dalam video ni pun dah tak boleh dah sebab dah rosak dah. Hai, sayangnya. Tak apalah, nak buat macam mana kan. My own mistake lah. Ni mic Saramonic Blink 500 B2 Plus. Maksudnya dia ada lagi satu yang premium lagi mahal. Yang harga 1000 juga. Benda yang sama, lebih kurang sama tapi 1000 juga. Yang tu Ultra, mic Saramonic Ultra. Jadi yang ni aku nak bagi tahu kenapa aku pilih mic Saramonic dalam kalangan ni more kepada mic budget tau. Ni one off. Mic Saramonic pun dia dikategorikan dalam golongan mic budget. Untuk mic yang lain, brand-brand yang lain, nanti aku akan review kalau aku ada rezeki untuk dapatkan barang untuk aku review. Kalau doakan dan kalau bagi support aku punya channel supaya aku dapat lagi banyak barang-barang yang aku boleh review mic kat luar sana. Banyak lagi branded mic kat luar sana kan, tapi aku tak dapat review lagi sebab mungkin aku punya content tak dapat reach kat diorang lagi. So korang support aku punya content supaya aku boleh reach konten aku ni boleh reach kat diorang. So diorang akan offer untuk aku review barang-barang diorang. Conclusions dari my own point of view, mic yang murah ni dia punya function dari segi mic tu ada, tetapi dari segi noise cancellation, noise reduction, dari segi voice output dia tu, sound output dia tu dia tak terlalu dia terlalu tajam sangat. Orang kata bingit lah telinga tu kalau dengar. Macam tu lah yang aku boleh bagi conclusion dia. Tapi mic Boya Mini because of the quality itself memang padu bagus. So dia boleh control lagi benda tu. Aku boleh cakap sama je macam yang ni. Yang RM20 ni sama je macam RM10 ni. Beza dia casing je. Aku boleh cakap quality dia macam tu lah. Antara semua mic yang aku review, aku buat comparison dekat korang ni. Kalau korang berminat yang mana, aku letakkan link dekat deskripsi bawah. Korang nak shopping dekat TikTok pun boleh. Korang nak shopping dekat Shopee pun boleh. Aku dah letakkan link dekat bawah. Korang pilih je korang nak shopping kat mana yang memudahkan korang semua untuk shopping. Okay, mic Saramonic is the best aku punya recommendation lah. Mic Saramonic B500 B2 Plus. Yang ni memang aku sangat-sangat recommended. So kalau korang berminat nak dapatkan mic-mic yang aku review ni, korang tekan saja dekat description bawah. Aku dah sediakan link ke bawah. Jangan lupa leave like dan support. Korang komen dekat video ni supaya aku nak buat improve lagi untuk my next video. Apa lagi yang aku boleh buat untuk improvement. Barang apa lagi yang korang nak aku review. InsyaAllah kalau aku boleh dapatkan. Yang mana next lagi korang komen dulu, InsyaAllah. Okay, that's all I have. See you on the next video. Jangan lupa berselawat.